tu saja beku Sebatang video all about destiny with my crew Nanti aku bagi tahu dorang semua kat belakang aku. Hello and good morning. This is day 3. Hai. Habis duit tu. Mikael dia tengah review dia punya Kitchen bersama fridge magnet. Siapa-siapa yang nak, silalah datang sendiri. Terima kasih. Sekarang kau apa? Sekarang 10.55. Kita orang patutnya hari ni pergi ke Kyoto, tapi sekejap lagi ya gerak. Ikut suka hati kita orang nak gerak bila tu? Tahu? Kecoh pula. Macam korang pula yang beli tiket kita orang. Betul? Hari ni uniform kita, baju GPN. third version. So kita tengok sekejap lagi macam mana guys. Semak. Review sikit baju? Ha? Baju? Uniform day 3 eh? Uniform day 3 kita pakai baju baru lah. GPN unreleased. Unreleased. Unreleased edition. Official merchandise, okay? Mana? Macam ni. Bawa perasan tu. Ya tu. So hari ni kita nak ke Kyoto, tapi tak tahu lah bila nak pergi tu. Ikut suka hati kita orang lah. Aku pakai seluar pendek tu. Aku local kan. Oh, iyalah. Aku day 3 aku jadi local lah. Kau dah tukar isi eh? Aku ada PR lah. Dapat PR semalam. Apa tu? So day 3 ni aku seluar pendek, t-shirt dia keluar. Aduh, berapa 10? Aduh, bosan lah, geli-geli je. Dulu aja. Dulu aja. Boleh. Alah, ajak lepak luar. Benda biasa je. Aduh. Alah, Allah cerahnya. Okey. Ni view terang. Masa kat air. Merah-merah. Mikael kata Mazda ada. Yang merah tu. Jangan tu. Aku low-key tu. Aku pakai Saga tu. Pakai Saga tu. Apa ni? Pakai tebal-tebal ni ha? Tebal. Tebal Hey. tu. Diri atas simet, diri atas besi. Beku kan. Tak beku bro. Ni tangga emergency eh? Tak tahu lah tu macam latch ke apa ke aku tak tahu. Kita tangga emergency dulu ni. Hari ni kurang sejuk tau guys. Dia macam weather Malaysia. Betul? Ya dah. Kat Cameron. Okay guys, kita orang baru keluar pada apartment. Memang tengah mengambil gambar. Gambar makcik membeli air. So inilah Street pemandangan tengah hari Street photography. di ABC Cho, Osaka. Jadi kita nak ke mana ni bang? Kita nak ke Shin Osaka. Budak sekolah. Aku rasa kau gantung kamera ni dekat ni. Ni. Kita tracking move target. Move target. Anjay. Kita ikut dia. Boleh. Makcik. Okay guys, kita orang nak gerak ke stesen dulu. Kita naik train ke Shin Osaka. Kemudian dari Shin Osaka tu kita orang akan naik train bulan lah. Train bullet train. Okay guys, jumpa korang kat Shin Osaka. Gerak lah.
Guys, tertinggal guys. Tertinggal cok. Waduh, tertinggal cok. Aduh guys, gue tertinggal sama trennya cok. Trennya udah pergi. Macam mana ini? Ini semua salah Abiman dok. Disuruh kawin record dari luar. Dah tahu train dah gerak terus weh. Fuck man. Berapa lama saya nak ketunggu ni? Pisang weh. Dah, jumpa kawan lagi lah. Gerak dulu. Tak, sekarang ni kita orang dah sampai kat sini. Tapi jeep tertinggal tu. Dia tertinggal train tu. Sekarang ni tak tahu macam ni. Dia dah lah tak on phone lah. Nak kena tunggu dia datang ni. Aku rasa dia tak on phone tu. Dia cerita di sini. Kita tadi patut naik satu train. So jeep bukan Osmo. Aku cakap kat jeep. Jeep, kalau rekod cinematic kita masuk train ni. Dia pun duduk. Ketika nak kalau semua macam ni tau. Ketika ni Lakam aku dengan Mikael masuk lah. Masuk dalam ngam-ngam kita masuk. Sekarang tak tahu juga mana tu. Agak-agak berapa minit tu? Tak tahu lah. 10 minit? Tak tahu berapa lama gap dia. Okay guys, saya dah keluar dari train. Sekarang saya nak cari Abiman. Abiman hilang guys. Tak ada orang guys. Guys, jumpa Abiman guys. Mana? Sudah. Kenapa? Ketinggal tu tadi. Ya, tahu. Semua salah. Abiman. Semua salah jeep. Akhir kahwin pula. Okay, sekarang kita orang kat Shin Osaka. Belum. Belum lagi Kita kena naik ni dulu train. Tentukan train kan. Kita kena naik Midosuji line ni dulu. Shit man. Baru kita boleh pergi ke Shin Osaka. Sorry lah guys, kita bukan expert tu. Ya tu. Kita loko-loko tu. Yes. Okay, jumpa korang kat Shin Osaka. Okay guys, sekarang kami berada di Shin Osaka Station. Besar weh dia punya strawberry dia. Kita orang ke dalam supermarket ni. Sementara nak naik bullet train, kita orang nak servis dulu makanan nak pergi ada. Mengisi perut. Kau tengok ni. Sashimi dia orang guys. Berapa ringgit RM9? Aku tak tahu lah 400 500 yen. 500 yen. Lebih lah weh. RM20 weh. Tak tahu lah. Start ikan ni tu. Sandwich dia. Ya tu. Tapi ada chicken ke tuna ni? Tuna boleh makan ni. Korang kalau kat sini, kalau nak cari makanan, cari yang tak ada daging lah. Kalau boleh. Cari seafood lah. Tak pun korang bawa je Manfia. So Manfia akan cakap semua boleh makan. Betul. Kau bawa Mikael susah. Mikael pun Bawa Mikael susah. Dia akan scan dulu halal punya app tu. Dia buat aku ragu-ragu. Okay, so pada korang yang nak datang Jepun, perlukan travel agent lah, boleh contact Mafia. Kita makan je semua benda. Yes. As long as dia tak tulis pork, aku makan dia. Kalau kawan nak join sekali boleh tak? Boleh Kawan duduk seat belakang tak apa? Saya belakang boleh kita, tapi bila sampai kedai makan kita tape mulut Mikael ni. Kita tape mulut dengan tangan dia. Sedap tu. Apa ni? Mac and cheese. Mac and cheese tak? Ubi. Berapa yen tu? 500 yen juga? 539 lah lepas tax. Berapa tu? Berapa ringgit tu? Bang, yang ni berapa bang? Akak tau. Akak. What? Bro, what are you talking about, man? RM13 lah ni. Oh, maksudnya RM13? Oh, RM13 je udang banyak tu tu. Ya tu. Lepas habis weh. Aku nak try makan ubi lah, nak jadi orang sini kan. Boleh? Okay guys. Apa-apa, jumpa korang dalam bullet train. Gerak lo.
So guys, hari ni kita makan ubi. Aku tak tahu ni ubi apa, tapi sedap lah, dia manis. Ubi apa? Ubi cakap ubi style lah. Ubi keledek ke apa? Tapi dia manis lah. Jip, kau beli apa Jip? Kau beli onigiri sama ayataka. Ocha. Oka ke ocha? Ini untuk reduce body fat lah. Tiba. Oh ya? Oh, Oh ya? pahit gila tu. Lepas tu dengan ni. Heavy kan bai. Ini air pakai bagi kucing kau bai. RM4 je. Lepas tu dengan ni. Mac and cheese sama crab stick. Tapi tak ada chopstick. Oh, bentar. Okay guys, kembali bersama Jibon, Abiman, Abikail. Sekarang kita orang dekat mana Abiman? Di Shin Osaka. Okay, kita buat apa kat sini Abikail? Kita sekarang tengah memikirkan cara-cara untuk membeli tiket Shinkansen. Yes, kalau kau tanya tiket Shinkansen tu apa, dia tanya. Nak tanya, datang sini dulu. Ni diorang punya office. Nak berjanji dalam. So sekarang kita orang nak beli tiket bullet train nak ke Kyoto. Betul? Satu tiket, korang fikir sendiri berapa datang lah tu. Ha. So Kena korang beli datang sendiri. tak? Korang beli sendiri, nanti korang tahu harga berapa. Betul. Macam ni lah kalau kau nak tahu hidup GPN huru-hara. Semua last minute tu. Betul. Tak, dia benda boleh buat awal tau time kat Malaysia. Tapi apa yang kita orang buat? Main game. Main game, rekod tutorial untuk korang. Kat trilogy. Betul. Ya dah, kita orang terburu-buru duk. Sekejap. Semua untuk korang. Tengok Kita, tu duk. kita buat ni semua untuk korang. Tengok buat duk. Okay, back to our conversation. Macam tu lah. Okay, sekarang Jom kita ke Central tu. Central. Ayah, Tiket dah ayah. beli? Dah, aku dah ni. Sekejap lagi yang tu. Ni, ambil tiket tu ni. Okay, sekarang kita nak pergi ke Central. Central apa? Sekejap. Kau vlog dulu yang itu. Okay guys, kalau korang ada Q&A, jangan lupa drop komen Tanya je apa-apa. Ha? Ni tengah bincang ni, Tengah bincang. Jip, kau kena on phone kau, Jip. Ha? QR kat phone kau. Boleh. Korang nak tak QR ni? Jangan tu. Ni. Sensor tu. Okay lah guys, jumpa korang dalam train. Bodoh apa dia? Kita nak duduk kat satu kat dua? Nak duduk satu ke dua? Dia random kan? Welcome to the je. Shinkansen. Kalau nak satu, This is the depan mana? Nozomi Super Express bound for Tokyo. Hazardous Sini. items are prohibited Nah, on sini. stations and trains. So guys, If you notice any suspicious item or behaviour, kita berjaya masuk train kita. notify staff Asal immediately. sangkut pula ni kamera ni? Masing-masing mengawi. Bukan tau, sebab aku tak tahu dia train ni pukul 3. Oh, mungkin dia gerak pukul 3 kot. Aku rasa dia depart tu pukul 3. Cuma dia sampai mungkin awal lah kot. Ada benda pecah guys. Ya doh. Apa benda? Beg MCM pecah tu. Ni buat pertama kalinya saya menaiki bullet train. Betul? Okay guys, now kita orang nak berehat dulu. Sebab tadi kami berlari mengejar train. Tapi tak tahu train gerak pukul 3 guys. Lagi berapa minit? Lagi 8 minit lah. Ke macam mana Kail? Itulah bro. Sebelah tu ada awet tu. Sebelah tu ada awet tu. So, awet tu. Hehehe. Memang tengah menyelesaikan diri.
Okay lah guys, jumpa je lagi. Ciao. Okay guys, sekarang ni kita orang dalam bullet train, tengah bersantai. Tu jeep tengah makan. Makan apa jeep? Onigiri homemade. Onigiri homemade West. Tengok share sikit. Salted salmon from Hokkaido. Handmade punya. Tapi salmon dah tinggal sikit je. Just lebih nasi. Kenapa tinggal sikit? Sebab salmon dia sedap. Kenapa tak tunjuk kat vlog dulu? Hah? Kenapa tak tunjuk kat vlog dulu before makan? Lapar dok. Lapar ke vlog lagi penting? Vlog penting. Sekarang beli baru. Ada. Dah sampai. Ha. Dalam bateri. Tak Mikael elok buat apa? Buat busy je. Ambil gambar. Buat busy dia ni. Dia buat function tau. Orang lain pakai GPN elok. Dia tak habis-habis doted dia. Dia ni lalang tu. Kita review room baik macam ni. Aku tak ada duit tu nak beli baju. Pegang kau tengah kan. Dapat dengar suara ASMR kan. Asmara. Korang nak tengok view luar kan. Kita tengok dok. Tengok sikit-sikit dah. Korang bayar RM40. Lebih bayar. Tak bayar RM40 kan. Nak tengok lebih atas sini lah. Dah melampau lah. Nak tengok view bullet train RM40 tak nak bayar. Subscribe pun tak nak, like pun tak nak. Apa kata korang subscribe dulu? Korang subscribe lah korang. Kita nak 1k followers je. Lepas 1k kita minta lagi 1k sampai 1M. Betul dok. Bagi lepas ni lah, play button. Dapat play button aku simpan lah kat rumah. Aku tak bagi orang lain. Yang satu korang kena donate tau. Bagi GPN boleh buka office sendiri. Buka kedai kita orang buka office nanti kita orang giveaway office tu. Orang lain giveaway kereta, kita giveaway office. Dah korang tengok montaj-montaj apa yang ada kita rekod dalam train ni. Sebab train ni tak lama tau, 16 minit je kita dalam ni. Betul. So tak tahu apa yang kita boleh buat. Bye. Oh, ada view apa? A few moments later. Sekarang ni kita orang dah kat Kyoto guys. Ya, tu tak. Tadi kan aku janji nak nak rekod macam montaj-montaj dalam train kan. Ngam-ngam aku end record tadi tu. Tiba-tiba dia announce dah sampai. Betul. Kyoto sejuk bro. Dia 11 tau tapi feels like 7. Hello guys, kembali lagi bersama saya. So hari ni kita orang patutnya nak ke mana? Inari. Patutnya nak ke Inari mula-mula. Tapi secara tiba-tiba aku buka Google Map, aku nampak Kyoto Tower belakang ni. So apa kata kita jadikan dia sebagai first side quest kita pada hari ini? Mari. So kita jalan kaki lah, 9 minit jalan kaki. Jom lah. Jom let's go. Okay guys, ternyata dekat Kyoto ni ramai juga gadis-gadis yang comel, cantik. Ya kan dekat Osaka je, rupanya kat Kyoto ni pun ramai yang lawa-lawa. Lepas tu macam mana kita nak keluar Tu boleh rent a car kat atas tu. Mesti ada jalan keluar kalau ada rent a car kan. Kita cuba So macam mana ke? Kita nak rengka. Saya nak rengka lesen macam mana? Tak, dia janganlah rent a car. Siapa nak bawa kereta ni? Dia tak. Logik aku, kalau ada rent a car, mesti ada jalan keluar. Oh, ramai orang tu. So inilah view train di Kyoto. Nampak tau? Mafar ramai. Sini ibarat KL Central lah. Tempat kau nak tukar train ke apa semua ke. Betul. Aku dah start menyesal lah aku tak bawa puffer aku datang Kyoto ni. Ya, dia pakai macam ni je duk. Sebab kat Kyoto ni rupanya angin dia kuat gila tau. Sebab temperature dia tinggi. Temperature dia tinggi berbanding kat Osaka tu tau. Tapi kat sini angin dia lagi kuat daripada Osaka. Betul. Dia angin dia yang buat sakit tau sebenarnya. Air temperature tu okey lagi, wind tu. Kat air local gila. Ya, kat memang lokal. Tak, tapi satu benda kan aku rasakan kat Kyoto ni kan dah start nampak banyak matcha. Ya dah. Mission aku Habis sebenarnya dari mission aku day one lah. tau nak cari matcha. Nak cari Tak matcha dapat. sebenarnya. Aku nak cari strawberry matcha. Macam Horido sedap. Boleh juga try. Boleh satu aku nak try yang hai ya. Oh, Hai. mochi. Mochi je. Oh, mochi tu kat Kyoto lah. Kat Kyoto. RM25. Boleh try tu? Halal lah?
Ha? Halal. Tepung mesti halal kan? ya dah. Makanya aku tengok orang Melayu ramai makan. Dah. Ni Kak dah jumpa Tiffany Co lah. Sudah. Dia ni dah pantang nampak kedai tu. Dia nampak kedai dia beli barang. Nampak kedai beli barang. Aku tak tahu balik. Ais setan rupanya sini. Gila. Ada kat sini. Nak masuk ais setan? Masuk je ais setan. Jom. Lalang kesejukan ni boleh beli puff jacket Balenciaga punya puffer lah. Dang. Fragrance mana fragrance? Balenciaga ada fragrance ke? First time cok. Memang mencari perfume tu. Memang kalau ngambil kaedah dapat perfume lama lama lah. Ya. Sambil masa perfume test. Hai. Balenciaga. Macam kau buka? Ni, risau tak? Okay, now what we doing here, bro? Kita tengah tunggu Man beli barang Lipstick. Dior. For her girlfriend, you know. You know what I'm saying? Okay, sekarang kita beli. Ni tak apa dah. Tak tahu kan? Glow oil. Macam serum. Tak tahu tu. Berkilat. Oh. Shining kan ni lipstick. So kiranya yang tadi base ni dia punya layer lah. Barang perempuan ni maaf dah, kita orang tak tahu dah. Ya dah. Apa masuk lip glow. Betul apa tu, adik parfum. Parfum tu boleh mungkin tahulah, mungkin perfume lah. Parfum. Tapi Mungkin- babak makeup ni minta maaf dah. Mungkin yang benda ni dia benda ni dia spray dekat bibir. So ada wangi kat bibir kan. Tak tahu. Kita tengah tunggu Abang Man ni. Kan masalahnya elok-elok kita nak pergi keluar daripada tempat ni, tiba-tiba masuk pula kat sini. Ya dah. Jam dah. Sebaik tak nampak lagi Abang Man dengan Abang Kain nak beli perfume. Jangan dah. Isyam Modal habis kat sini Elok-elok modal bawa 3,000, balik nanti habis 10,000. Jam. Jangan ikut cara kami ni kami spend. Tak Kami tahu. spend kat sini. Tak tahu berapa. Memang whatnot lah. Ya guys, jumpa dekat Kyoto Tower nanti. Alright. Gerak lu projek. Sudah sejuk nak mampus ni. Ada penguin. Ada penguin tu. Penguin berjoget. Jadi penguin. Okay guys, so kita dah berjaya mendapatkan satu barang. Untuk siapa? Adalah. Kita nampak pemerangan cantik depan ni. Itu dia. So ni first side quest kita. Aku rasa kita tak payah masuk sebab aku rasa kalau masuk Bayar. mesti kena bayar. Pula. GPN kalau bab bayar, dia cancel terus. Betul? Apa-apa yang berkenaan dengan duit, Cancel. tak nak. Itu kita orang untuk membeli. Bukan untuk Menghabiskan aktiviti. duit. Betul? Kita jalan, biarlah tak ada ahli tuju pun, asalkan tak keluar duit. Betul. Janji whatnot. Whatnot kalau nak collab bagi tahu Whatnot please collect. Next kita nak ke mana ni? Inari Shrine. Sebab kita dah berjaya nampak ni yang depan mata. Sebab kita orang mission kita orang senang. Kita orang dah tengok, kita orang caw. Betul. Ha. Ni dah Sekarang dah tengok ah. Boleh caw? Caw kan? Tapi kita kena Google dulu kan nak gimana. Okay guys, siapa yang nak beli buku ni, roger saya. Buku apa sih? Buku ni adalah pasal Kyoto, Osaka dengan Nara. Satu buku ni RM10. Kalau korang beli kat e-book, orang Malaysia jual mahal. Oh, ada ibu. Ini semua complete set. Hotel, bus route, train route, semua ada dalam ni. So next kita nak gimana guys? Korang komen kat bawah. Nanti kita orang pergi kat situ. Ke bawah. Ha. Upload bila? Balik nanti. Balik nanti aku upload. Baik dok. Okay guys. Mana tu kita nak pergi? Banyak wagyu tu sini. Ni Abang Kail kata nak pergi apa? Inari Shrimp kan? Ni ada wagyu beef halal vegan steak. Siapa dah vegan orang Tapi Malaysia? halal-halal ni mahal. Dah tu kau ajak sangat. Tak, kau kalau bukan kedai halal kau yang tak nak makan. Aku dengan Jip okey je. Kau. Dah, Tak, dia ni kan. Makanan susah betul nak pilih. Ambil sandwich telur tau. Boleh ke makan lah. Skip. Dia skip. Pergi kedai lain. Dia tengok. Boleh lah.
Boleh pula. Tadi tak boleh Fahmi. Betul aku jam dia ni. Tak, aku cakap kat dia makan je. Kita makan je. Kita makan, balik Malaysia baru kita research. Ya dah. Asalkan bukan daging Asalkan bukan pork. Asalkan bukan pork. Dia, kalau ayam, daging lembu, bedal lu. 50-50 lah. Balik tu baru research. Dah kita nak pergi mana sekarang ni? Dia tak ada hala tuju lagi. Kita jumpa dekat Shrine. Okay guys, sedikit update guys pasal hotel kita. Okay, sebab sekarang aku 4. So kita dah boleh check in dah ni. Kita dah boleh check in. Okay. So aku rasa kita pergi check in dulu. Aku letak barang kan. Jalan kaki 22 minit. Train 12 minit, jalan kaki 22 minit. Mungkin. Tapi tengok sini jalan straight je weh. Ni kan? Macam boleh walk kalau tanya aku, jalan. For the best experience, kita jalan tu. Jalan kita side Ya, quest dah, lah. side Kita quest, side side quest. quest. Yo. Okay, jom. So, memandangkan kita jalan, kita start jom. Daripada Okay, buat sekarang kat kita kat train ni. kan. Kita jalan kaki. Macam ni? Oh, kita kena pusing. Okay, ke sana jom. Let's go. Macam mana? Okay. Jadi Mr. Bean pula. Mr. Bean holiday. Ha. Itu dia bahasa Jepun. Siap mana? Faham baik nama jalan bahasa Jepun. Ya dah. Masalahnya sekarang ni angin kuat sangat tu. Sejuk baik. Jadi suruh lalu ke luar ke dalam ni? Luar Luar? kan? Di ikut blok kan? Ni kan? Luar. Ikut Ni dia suruh masuk sini. Asal saya sini tu. Tak? Dia ingat kita tak tahan sejuk ke? Ya tu. Kau ingat kita ni lemah sangat ke? Tak nampak ni, kita orang pakai hari tak ada pakai puffer pun. Intake tak pakai. Punyalah lokal kita Tengok orang kat ni. real dia dua layer. Aku 2 layer tu. Oh ya? Aku dalam ni t-shirt je gila. Kau 3 tu. Aku hitam tak pakai. Oh lawa bodoh, Kyoto dia santai lah. Ni lah, nampak vintage lah dia punya bangunan. Ha. Jahat bawah dia menyanyi. Sejuk sangat tu. Kat tengah ni, kat tengah gambar. Wih, lawa bai. Bisa, yo coba. Menggeletar dah tangan kau. Ya. Tak apa, ada gimbal. Sejuk sangat tu. Okay, sekarang kita menunggu traffic light untuk melintas jalan. Ya, benar. Sia-sia tu sebenarnya kita orang ni buat uniform. Maksudnya kita orang plan tau. Kan ada 3 baju. Satu hari satu baju tau. Tapi aku rasa sia-sia tau. Sebab nanti kita akan layer benda lain tak nampak agak. Ya tu. Kalau aku nak buat macam ni sepanjang hari, Isyang mai. bergigil tu aku. Tapi itulah challenge short pen Abiman tak jadi-jadi lagi. Ha? Oh, short pen aku tinggal kat bawah. Aduh. Ha. Tinggal kat mana? Osaka. Tak Osaka. Ha. Osaka aku dah biasa. Weather sana panas. Betul? I tak biasa. I tak boleh lah. Weather setakat 11, 14. Tak boleh. Anjay. Kau bisa ya, ayo. I biasanya negatif. Kan kain? Oh, ada lah. Biasa kain hilang dah. Tapi ada kat belakang. Mungkin dah sejuk kot. Ya duk, ramai duk. Diorang semua daripada ni stesen. Ya tu. Dia sebab kan ni kan macam KL Central kan. Dia kan tempat untuk apa tukar-tukar. Kan sebab kau tak tadi kalau pergi Tokyo kan tukar kat sini. Ni kedai apa duk? Convenience store. Lawson. Rasa. Banyak pula kitchen figure dalam tu. Oh, tu. Ni cafe Veloce. Aduh, aku nak tutup tu ni. Oh, lawa gila weh. Guys, tengok pokok dia guys. Kat Malaysia tak ada guys pokok macam ni. Ni pokok apa dah, Abiman? Ni. Ha. Pokok ni add-on mestinya ni. Add-on Ha. Nanti suruh Daan masukkan kat Malaysia. Boleh. Ni sebab ni add-on ni. Weh. Hampir mengelesok guys. Comel. Main gila. Comel. Ayo BKA cepat ayo. Okey, persoalan dia ni apa benda? Ini macam Art berat berat duk. Okay guys, Lawson lagi guys. Dekat Jepun memang banyak dah Lawson ni. Diorang punya convenience store. Brand sendiri duk. Aku nampak ada Gojo belah kanan. Standby. Tu, Gojo.
Weh, Gojo Satoru tu. Walau weh. Gojo in real life. Betul. Tapi dia tak tutup mata dia Ya Gojo dah. yang tu. Mungkin tak dapat jalan kot. Tapi lawa lagi sini tu. Dia tenang lah. Betul. Bandar dia tenang. Ada peti ais tu depan ni. High Ace. Ha. High Ace mini. Ais mini. Lawa duduk sini. Nampak lapang ke? Dekat Osaka banyak bangunan tu, tinggi-tinggi. Cumanya sini lagi sejuk lah. Betul? Angin dia kuat tu. Oh, dia Dia kata duduk. baik tu orang Jepun. Babi kau nampak van putih kat Malaysia. Kita yang lari lu gila, takut mencolek. Ya tu. Ini dia yang siap bagi kita jalan. Tapi kat sini memang banyak kereta-kereta macam peti ais ni. Sebab apa ada tu? BM tu. BMW. Ke ini macam company ya, macam kerja punya kereta kan, company punya kereta ke apa ke. Mungkin lah. Hoodie aku nak terbuka dah. Sabar duk. Kita bangunan ni lawa duk. Ya tu. Comel. Ini bestnya ambil gambar ni. Ya, kamera ya. So Mikael dia tengah main game tangkap-tangkap gambar. Macam game PC tu. Ya betul. Tengah ni. Tengah slash cam. Tengah slash cam dengan Rockstar. Tunjuk lah view depan tu. Ni lah view nak ke Airbnb kita orang ni. Jalan dia sunyi lah. Dia macam jalan kampung. So belakang ni memang lawa guys. Tengok ya. Garnet Residence, Kyoto Tat. Ni tengok macam rumah-rumah je, rumah-rumah klasik kan. Ha? Viewers tak tengok. Ada apa cai? Ini kedai apa ni? Perfume ke? Tak tahu dah. Kosong. Aku pantang sikit dah perfume ni. Apa ni comel? Oh ni. Macam donut jeng. Donut ceng. Donut jeng. So kalau korang nak beli sayur ke, korang nak beli buah ke, korang boleh check beg kuning. Buah fresh dari Japan. Japan akan import. Korang nak buah apa? Ni kita ada Gyomon. Halal food kat situ. Tapi kita dah serik tau dengan Gyomon. Gyomon. Mikael. I okay je. I memang nak repeat. Dia okey tapi I memang nak repeat. macam mana? Ha? Macam mana? Dia okey tau. Dia okey sebab dia order harga dah 6,000 lebih tau. Lepas tu orang tanya dia berapa harga, kita 6,000 lebih. Dia kata, alah RM70 je. Macam kat dia. Aku punya tu RM70. Aku punya RM2,000 lebih dekat RM3,000. Dia punya RM6,000. Tahu dah bayar nanti. Macam biasa dalam perut tu. Tapi dia keluar kat belakang. Dia menyesal dia selepas tu. Alright guys. So buat pertama kalinya kita akan saksikan Mikael memakai baju GPN. Setelah sekian lama dia pakai baju Dotet ni. Akhirnya Mikael Pixel underscore GPN is back. Yes. Setelah sekian lama dia hilang, rupanya dia ada kat sini. Tapi disorok oleh Dotet. Alright. Okay, Dotet dah jatuh ke tanah. GPN rules brother. Masuk untuk kita photoshoot baju GPN. Kita buat lama sikit lah sebab bagi Mikael tak pakai hoodie lama sikit. Sejuk kan sini. Sejuk tu apa Mikael tanya? Sejuk dia tak ada dengan kamus kan? Mikael pandang horizon. Pandang Baik duk, baik ada syurga atas tu.
Sekarang ni perjalanan kita orang ni 13 minit lagi tau. Mikael tak kira hoodie. Kat A lokal dah. Mikael lokal. Dia kata sebab dia dah benci rotate lah. Dia nak jadi GPN. Masalahnya semua orang tengok aku tu. GPN. Tapi Mikael lokal kan. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Aduh. Kayaknya anggap udah strong ni. Udah sarung jaketnya. Gimana Manifia? Sikit lagi sampai. Ayo, pun dikencingkan berapa karang ni? Lawa cok Kyoto ni. Sumpah aku nak kiri. Belakang ni macam awet suara. Cuba korang komen kat bawah, awet ke bukan? Mana? Sini. Kiri. Bila dah nak sampai ni guys, muka saya dah beku. Ternyata Kyoto tu menyakitkan Tapi sangatlah menawan. Dia memang lawa, aman tapi menyakitkan lah. Dia punya angin dia tu tak relax. Kalau semalam angin kat Universal Studio tu pun dah sakit, ini angin kat sini 2 kali ganda lagi sakit. Dah beli apa pula? Itu ada kedai ni tu. Kedai apa? Fresh tu. Fresco. Yang kita tengok lah. Kita masuk je tengok apa ada yang KL. Mungkin dia nak cari ni kot. Dia nak cari heat pad kot. Boleh? Hai kat dia. Hai. Okay guys, kita dah sampai hotel. Tapi baru nak masuk ni, jeep dah tak tahan nak terkencing. Betul guys, nak kencing guys. Ketahanan ni. Pun kecil nak meletup ni. Okay, buka pintu. 0461E. Okay, buka. Om Tarik. Bodoh lah. Semuanya tolol. Memang bodoh. Mangkak. Okay guys, jumpa lagi guys. Okay guys, kita dah dapat masuk bilik. Bilik tu nice doh, nice gila. Tengok, lawa cok. Dia memanjang kan dari sana sampai sini. Ni Mikael. Hai. Tengok view dia macam mana tu? View dia biasa je. Boleh buka? Boleh. Tu, tengah-tengah. Yes. Nah. Oh, ni view dia. Dikelilingi bangunan-bangunan. Tapi okey lah, nice lah. Sebab dia macam perkampungan kan. So tak adalah nak expect macam tempat bandar ke, macam Kyoto ke, macam Tokyo ke. Dia sunyi lah tempat ni. Nice lah, nice. Untuk layan view, layan santai-santai. Cuma siapa yang datang sini dah winter, korang prepare lebih lah. Sini angin kuat tu. Sumpah, angin dia kuat gila. Tukar katil? Asal? Katil tu macam goyang tu. Kan? Ya? Kan ada roda? Katil bergoyang pula dah. Mikael tak nak katil ni guys. Dia kata bergoyang. So dia dah chop situ. Lesa bodoh katil ni. Ni sofa bed kan? Tak tahu sofa bed ke apa. Kat sini kan Tak tahu. Baik doh katil ni, tilam ni. heater atas ni je. Heater atas tu. Lepas tu jauh beza doh dengan Osaka punya bilik. So macam ni? Kita lebih kat sini lah. Kita cancel Osaka doh. Duduk sini lah. Kau cakap tak nak balik tu daripada Kyoto ni. Aku sampai pun. Lagi cantik dah Dan ini proper hotel lah. Yang tu macam hotel. Aman tu. Tapi tak boleh lawan view sana lah. View sana cantik lagi. Ini kita dapat rasa vibe hotel lah. Hotel 3 star lah. Lebih kurang lah.
Jebon tak nak cakap dah. Sorry tu guys. Saya tak boleh nak bangun dah guys. Kaki dah sakit. Baru day 3. Okay guys, saya dah puas kencing. Sekarang ni kita nak review apa ni Abiman? Aku dah review dah. Oh dah? So ni kita keluarkan barang yang tak perlu tinggal kat sini. Ya duk. Wih, sedap. Bagi kena rehat je lah. Hello guys, Tak baking okay. welcome back. So sekarang dah pukul jam aku mana hidup? Dah pukul tak tahu? Dah pukul 6. 6. 6 tempat guys. 6 suku. Dah nak pergi makan? Kita nak makan apa? Curry rice. Kedai halal. Kedai halal. Kedai halal Mikail. Tak nak pergi tak apa. Boleh. Cari. Aku nak makan je ni, aku lapar. Mikail dah mengamuk guys. So kita akan berjalan. Tapi sekarang dah gelap lah. Yes. So aku kita nak akan walking. So aku akan pakai berlayer-layer sikit sebab aku sejuk. Sekarang apa boleh ke satu? Satu je ni, dalam tak ada. Kyoto surprise us. Nak tunjuk sikit lah bilik air ni kan. Nah. Nak tunjuk sikit lah bilik air di Jepang. Kebiasaannya bilik air Jepang ni dia kecil tau. Tapi yang pelik yang bilik air ni besar gila tu. Tak ada besar mana tapi okey lah. Tengok diorang punya setup proper gila tu. Ni towel. Ni apa yang orang cakap? Face towel Lepas tu brush gigi, ubat gigi. Lepas tu ada cawan. Okay, ini tempat ni lah sinki untuk brush gigi apa semua. Okay, kalau kat belakang saya ni pula, kalau buka ni, nampak? Ada bag tu, ada tak? Nampak? Ni dia punya tak. Ni kalau korang nak, korang boleh duduk kat sini. Lepas tu ambil ni cebok air panas. Curah kat badan. Ini pelik kan kenapa tak ada ni kan. Kenapa tak ada jamban. Jamban dia kat bilik lain. Kita tutup dulu. Okay. Tak bawa. Okay, ni pula jamban. Jamban dia besar ni Kita ada cermin, sinki pun kecil je. Itu sajalah daripada saya G-Boy. Gak ada sebarang ucapan? Tak ada. Okay. Kalau macam tu, gerak long. Okay guys, kita baru keluar bilik nak pergi makan. Mikail dah turun. Kami sangat lapar tapi saya nak makan sikit tadi. Kau makan apa? Saya makan mac and cheese shrimp. Apa dah dia cakap? Doa sama remedi mas. Kita tengok sekejap lagi macam ni. Ni semua carrier kan? Ni lobby hotel kita orang kat Kyoto. Sejuk tu guys. Agak lah. Malam dia boleh tahan agak tu. Mikail hilang gila. Tunjuk sini. Jom. Kereta kau Kita tanya. okey. Kita nak jalan kan? Tapi kita jalan kaki je. Tak naik kereta. Tengok. Biar dulu. Kat sini okey. Saya biar Boleh parking sini. Tak ada masalah. Sekarang ni, sekarang ni isu dia bukan apa tau. Mikail hilang. Ya tu, mana Mikail duk? Kau rasa dia pergi sana lah, semua carry. Sana ke sana? Semua carry kat sana? Cuba try. Jom kita jalan je lah. Ni aku ada bau rokok ni. Mungkin dia berhampiran lah kot. Di mana ada bau rokok di situ ada Mikail lah. Yes. Ada. Kat mana tu? Gelap tak ada. Kat mana tu? Ni gila.
Tu? Bukan suara Mikael tadi? Mana? Kat belakang. Kat belakang Tak tahu. Macam suara dia. Oh, tak dia angin datang. Angin kuat tu. Habis berapa lagi? 2 je tu. Aku tak bawa banyak pergi Kyoto. Waduh, gimana ini Cok? Dia kan guys, kat sini bila angin dia lalu je, Dia terus menusuk ke tulang tu Ya tu. sampai ke tulang-tulang masuk ni tu. Mana ada smoking area tu? Ha? Mana ada smoking area sini? Apa dia? Mana ada smoking area? Tadi Abang Kat tanya perempuan tu dia duduk sebelah sana. Yelah, tapi belah sana tu belah kat mana tu? Tak tahu tu. Sudah ni hilang. Okay, update. Tuan dengar suara Mikael. Ni apa ni? Ni apa tandas? Tak tahu. Oh, smoking outside. Lah, babi tu. Tu aku cakap tadi ada bau rokok tu. Ya, Kat sini. Oh kat sini dapat merokok. Sempit gila babi. So, kita meneman Mikael merokok. Oh ni isteri. So, macam mana bang? Nah, Apa yang siapa turn right tu? Apa yang dia betul? Aku nak turn right kan? Habis sempit saya nak merokok. Oh ni sensor lampu ni. So tadi Abang Kat freeze lah. Please bear. Pasal dia beri. Ni lampu gelap. Jom. Okay. Let's go guys. Kita pergi kedai makan. Guys. Okay guys, tengah-tengah kesejukan, tengah-tengah ni kita nak mencuba mata baru. Pakai reset? Reshape daripada Jibon. Cuba Siapa nak grafik tu boleh PM kat bawah. PM kat komen tau. Betul. Okay guys, so kita orang sebenarnya sekarang ni tengah buat side quest. Kita orang patut lalu jalan lain, tapi map tadi tunjuk pun jalan lain. So kita orang fed up, kita orang buat jalan sendiri tu. Ya dok. Aku tak tahu jalan ni pergi mana, tapi kita orang try jalan-jalan ni. Kalau sampai Kalau tak sampai, kita orang berkuat. Kalau tak sampai TX lah. Sebab masing-masing ni tak bawa baju ekstra tau. Sebab kita orang expect macam Osaka je. Tapi Nyesal lah tak bawa heattech. menyesal tak bawa heat tech satu hal, tak bawa puffer lagi satu hal. Aku rasa heattech tu patut pakai malam dok. Kan? Tapi kita keluar siang balik malam. Itulah. Nak buat macam mana? Tak apa lah. Okay guys, kita kat tengah-tengah Kena mana download apps. aku pun tak tahu. Tengah-tengah bandar. LUUP nama app dia. Mikael jumpa permainan. Apa plan kita? Kalau sewa ni boleh jalan jauh. Sejuk tu naik ni. Laju cok benda ni. Macam mana? Jadi gimana? Yo. Kan secara logika. Tapi yang penting kita makan dulu. Makan tu lah. Ni ada kedai makan tu, ada ikan kat situ. Tak apa, kita orang teruskan perjalanan. Kita orang dah tak guna Google Map ke apa ni sekarang ni. Ni memang redah hari ni. Betul. Memang kita orang jalan je tu. Jumpa kedai makan, jumpa lah. Tak jumpa pun tak tahu lah tu. Mungkin tak tahu tu nak cakap macam ni. Kita just walking. Sebab jadi kita nak pergi macam mana Aiman? Tak tahu. Ya ni. Kita pergi lampu merah. Oh, red light district. Yeah. Ha. Nak tengok apa diorang punya culture kat sana. Diorang punya lifestyle. Tapi yang penting As kita nak student, kena makan dulu.
Ya betul. Dah beku. Ya dah. Kita tak jumpa lagi kedai makan yang menarik. Jumpa dekat kedai makan lah. Oh lama. Garaj dia lain macam weh. Ya dah, memang keren dah. Memang style. Yeah, benda memang style. Okay. Kita orang dah dekat. Oh yo. Sekejap, berhenti sikit sini. Mana? Sana. Sana. Tengah-tengah kebandaran. Angin kat sini lagi tak relax, mat. Ya dah. Sana Jeep. Macam tu lah. Hidup kaya berai hidup. Let's go. Okay. Secara tiba-tiba Mikael kata kita kena masuk sedalam lorong. Ya. Lorong apa pun aku tak tahu ni. Yang pasti bukan lorong gelap lah. Dia tak apa nak gelap lah. Tapi Ni, biscuit Ronnie. Hah? Dia daging tu. Ni. Yakiniku bai. Tu steamboat tu. ya doh. Oh ya, tak dia di tempat apa bodoh. Okey, secara tiba-tiba kita dah sampai kedai makan. There are tables, but you need to separate, maybe 2 and 1. Is this okay, or maybe do you want to wait like the other customer finish? How many minutes? It depends on the customer. Maybe around 10 or 15 minutes, maybe. Tak kisah, aku tak kisah. Mana-mana Nak tunggu kan, split. Tak kisah. No boleh. ni. Split kan? Can split. So you want to wait? No. Or separate? Yes. Separate. Okay, 2 and 1. Yeah. Hi. So now it's okay. Hi. Hi. Okasama desu. Hai, sama deh. Hi. Jom kita tengok kedai makan dia. Please go the 2 and 3 set over there. Middle one and the last one. Hi. Okay guys, kita dah masuk kedai makan. Ada orang Melayu tu depan. Tapi meja kita orang asing lah. Hello. Hi. Please use this QR code Right. for the order. Right, thank you. Hi. Arigato. So kita nak order jap ni. Aku bawa Maggi dulu kat sini. You dah make kuat dan kari. Maggi curry ya. Any and which one? Alright. We have tea. Oh, okay. So we have the white rice. Jah. Makan dulu guys. Sedap ni dengan telur. Selera biawak. Selera burung. Oh, nak harum. Rasa gana. Okay guys, jom kita rasa ayam ni. Not bad. Dia ada macam-macam kat sini. Ada daun bawang, ada nasi dia. Lepas tu ada, tak tahu lah, merah ni aku tak tahu. Dia saffron ke apa aku tak tahu. Sedap bawah, panas-panas bawah. Memang ada. Sedap molek bawah. Kicap tak ada. Kicap. Tak ada asin. Sedap lah, siapa yang pernah kat sini, singgah lah. Aku dah bagi shout out ni. Kedai ni tolong lah bagi aku makan free tu. Jeep dia order benda sama juga, cuma dia ada chicken karage sekali. Aku tak, aku ada telur. Sebab apa? Sebab aku selera biawak. Allah, jatuh keluar kuat. Okay lah, bagi kita makan dulu.
Jadi kita orang nak try mesin gedegang. Jeep nak beli air. Dia ada. So tengok Jack E. Betul. Okay guys, kita baru habis makan. Sedap lah, makanan ni sedap. Nama kedai dia Ayam Ya. Allah tak nampak sebab aduh, tak apa lah. Korang kalau datang sini korang search lah ni. Ayam Ya. Main gila Ayam Ya. So Jibon busy. Mikael, rate sikit makanan tadi berapa? Per 10? Untuk tekak Melayu 7 out of 10. Ya. Yes. Air kau ada air apa? Air biasa? Air Pepsi. Oh, Pepsi. Air jarang. Jarang? Apa tu? Mineral. Air kosong? Kosong. Nak tahu tak something? Sorry bear. Anti Kelantan. Nak tahu something? Tak ada budu tu. Budu tak ada guys. Aku dikelilingi orang Pantai Timur tu. Orang Ganu, orang Kelantan. Kata celok. So Jeep per 10 berapa makanan kau? Per 10 berapa 8 tak? 8 lah. 8. Tapi Sebab ayam dia sedap. Ada tapi. For the price bagi kawan is 10 out of 10 for a halal Meal restaurant. lah. Halal punya meal. Yes. Halal punya meal is the price is 10 of 10 lah. That is true. Bagi aku 8 kot. 8 lah makanan dia. Dia ayam dia not Kopi mi man. ayam dia not bad lah. Ngam lah. Cun. Dia kopi mi man. Dia kopi tu. Ayam dia cun lah. Lepas tu karage pun cun. Oh, lagi satu aku tak kopi. Telur dia okey lah. Telur Aku jauh dia telur. Harga Ya, telur dua kan? Tapi telur sebiji. Harga dia tak sure tu. Aku bayar tadi berapa tah? Aku 2,000 kan? Kau ada ribu tak? 2,000 maksudnya dalam berapa ringgit Bang, cari kedai halal Ni bawah ni Ayam Je Ayam Je Ramai Melayu dalam tu. Ya. Tengok mana? Begitulah mafia. Ya. Tolong menolong warga Malaysia. Helper kena buang. Man helper dia buang duk. Bagi helper. Sebab mana yang nak ambil man jadi helper boleh? Nak bayar aku murah ke? Bagi Arkin token cukup lah. Dan Dapat Arkin token 10-20 okey tu. Tak payah banyak-banyak pun tak apa. So macam biasa lah, lepas makan Mikael dia memang kena ada stop dia dulu, repeat stop dia dulu. Dia sampai download app guys. Kat mana nak isap rokok. Dia ni ketagih rokok tu. Dia tak boleh hidup tu tanpa rokok dia. Mana-mana pergi kan. Weh, smoking room mana smoking room? Itu first yang dia cari dulu. Ya, dia nak cari tadi pun. Kalau Jeep dia first tanya Jeep dia cari satu benda je. Sampai mana-mana tandas pun dah tandas. Dia pondi kencing dia ada masalah sikit tu. Aku semalam ada problem. Semalam kena lepas aku punya pondi perut aku. Dalam flight aku berak. Sampai tu aku berak. Keluar tu berak lagi. Universal Studio berak lagi. Kau tahan dekat dalam flight lah. Aduh. Hey, experience lah. Dekat USJ siap bawa botol Oh, ya bodoh. Tak, dekat USJ aku sakit perut tau. Aku pergi toilet. Aku ingat toilet tu ada lah yang tekan-tekan tu, yang tembak tu. Aku masuk. Kosong. Ada tisu je. Aku dah sudah benda dah kat ujung Takkan aku nak lap kan. Aku bukan Mak Saleh. Aku fikir macam mana. Terfikir ada botol minum tu. Aku beli air. Lepas tu minta Jeep ni aku masuk dalam toilet dah settle apa semua, baru Jeep ketuk duk bagi sebotol. Aku duk tengok kan. Sebab botol-botol dah besar-besar ni je. Bukan yang botol besar tu. Botol 900 ml. Besar-besar tu je. Jeep bagi aku tengok kan. Macam ni cukup ke? Try. Nasib baik cukup saya. Kalau tak cukup tak tahu lah. Memang aku jadi Mak Saleh kot, lap pakai tisu kot. Aku jam gila macam tu. Tak, sekarang ni kita bapak lokal Jadi tiba-tiba topik kan. Sejuk. Lepas ni borak pula bapak lama. Kau dah gigil lah ni. Bapak lama kat aku bagi Jeep. Oh, Mikael nak isap rokok Tengok tu doktor. Stay true to the local bro. Tu Kyrex bro. Aku okey lagi lah. Rasa heater tadi ada lagi tu. Tapi sekejap lagi jalan ni hidung aku mula berair tu. Ya tu.
Tisu lah. Tak payah. Kau kan dah download ni kan, apps Loop tu. Tapi sebab sejuk macam ni, tak idea. Nak Swipe up lah. swipe up lah. Ciao. Apa lagi kelebihan hang? Jam sing eh? Rasa gana ke? Jam seng. Rasa gana? Sting aku Yahoo. Rasa. Rasa. Japanese milk tea. Bau dia wangi cok. Sedap. Pak Sedap roti. Panas gila. Panas gila tu. Mana dia? Kita nak pergi mana pula dah? Sekarang ni kita orang sesat dah. Tak tahu nak pergi mana ni. Main kat bawah. Cuba korang bagi tahu dah kat Kyoto ni boleh buat apa je. Lepas tu korang komen lah terus. Kita patut pergi mana je. Okay lah. Bye. Jumpa korang minggu depan Okay. Kita orang sekarang berada dekat Family Mart. Jeep membeli heat pad. Feedback. Mana? Ni tahu tak masa dia ni? Tak tahu. 16 hour duration. Ni Main gila. short sock. Tahu apa? Untuk sarung ni. Sebab ni 16 inci. Okay. Ini coklat matcha. Sedap Weh. ni. Dalam tu apa? Biskut dia? Biskut. Oh. Tak apa. So Jeep beli barang-barang tu. Aku rasa aku nak ambil ni lah. Kalau bukan yang tu pun coklat strawberry ni macam sedap tau. Tak tahu lah, aku tak tahu lagi ni. Aku sampai sekarang masih mencari tu aku punya roti strawberry jam tu dengan butter. Tapi macam tak ada tau. So I don't know man. Alamak, ada cewek. Ada cewek Jepang. Ngocok kat Jepun ke beh? Kocok ni. Oh ngocok tu. Abang pun ngocok ke? Cok. So apa yang dibelikan tadi? Saya beli coklat. Mana? Beli heat pad dulu. Okay. Sock. Okay. Coklat matcha. Miguel? Boleh apa Miguel? Of course. Kalau korang datang ke Jepun, Okay. pack wajib. Tapi ini dah ada 3 baru ni. Lepas tu apa lagi kau beli? Korang betul nak tengok ni? Tengok. Betul. Sikit ni. Token bro. Hui, stokin. Baik. Okay. Review aku. Bang. Malaysia bang? Halo, je bang. Oh. Bang. Member aku. Member lama semua. Tak okay. First kali yang aku beli Tak salah lah. Soy Joy. Soy Joy. Aku tak tahu kenapa dia ada strawberry, aku beli. Lepas tu barang kedua Cranky. Sebab ada strawberry kat aku beli. Cranky, not cranky. No, I'm not cranky. Oh molek. Lepas tu aku beli ni. Tak tahu apa benda. Nampak menarik. So lagi satu aku beli ni. Sebab dulu time kecil-kecil aku suka makan benda ni. Ni apa yang beji? Dia yang mushroom tu. Mushroom. Tapi dia ni ada coklat dengan macam biskut dia tu. Sedap. Tak bagus tu mushroom. Sedap benda ni. Kau belum dah Gen Z Aku Gen Z. Aku Gen Z. Baru tu. Sebab tu aku layan Donti. Ngacak tengah-tengah Kyoto. Ngacak lah, ngacak. Tahu ngacak. Rasa gana ngacak. Segini. Sedap. Sedap. Molek. Molek. Memang molek lah. Panas benda tu. Panas sikit je tu. Kena empat-empat ke? Macam ni je lah. Macam ni je. Betul tak guys? Komen kat bawah. So guys, kita orang sesat. Dah tak tahu kat mana lah. Kita orang main jalan je ni sebab nak buat video. Demi korang dah. Demi konten korang. Kalau korang tak subscribe ke, korang bayar tu kita orang pergi Japan. Apa benda? Pijak lah. Oh pijak. Mana boleh Travis lah. Okay. Sebab disebabkan kita orang sesat, Jepun tiba-tiba dia buat part time. Dia nak jadi model Gucci.
Bateri Osmo pun tinggal 4 je tu ni. Kita orang jalan je ni. Kita orang tak tahu gimana lah. Kita orang pun dah beku sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita orang jalan je tu. Sebab style kan. Kalau tiba-tiba tak ada clip, tiba-tiba clip kat hotel balik tu, maksudnya Osmo betul-betul dah habis bateri je tu. Okay guys. Sejuk je. Okay guys, kita orang sini dah selesai tau. Macam mana? Kita sampai dekat dia punya macam red light district dia. You tu? Kat sini penuh orang mabuk weh. Penuh orang mabuk, penuh bar, penuh club. Kita ni macam ni? Kita orang dah tak tahu lah kita orang punya hotel tu kat mana tau. Kita orang dah penat jalan tau. Kita orang duduk kat sini. Ya tu. Aku pun jam lah ni. Nak jalan lagi sana, Usha sana. Usha apa ada, jom. Tapi kamera tinggal 5 tu. You tu 4% dah tinggal. Tengok kalau sempat kita orang rekod ada lah klip kat lorong-lorong ni. Kalau tak ada lah kot klip. Korang dah. Kalau korang nak tahu ada apa kat sini, korang datang sendiri lah. Macam-macam ada. Kalau kat Tokyo ada Kubikicho. Sini ada nama tempat ni aku tak tahu apa. Tapi sini ada ni lah. Sini apa? Kiyamachi. Ni? Kiyamachi Kiyamachi. Dia macam Kubikicho lah. Tak ada, it's VG. Dia Kubikicho besar lagi. Sini kecil lah tempat dia. Okay guys, apa? Kita orang gerak dulu. Kita orang masih sesat. Daripada tadi tu kita sampai Don Quixote Lepas tu kita nak balik tau. Tapi masalah dia, kau tengok sekejap aku buka Google Map ni lah. Kau tunjuk Google Map ni. Jauh hanat kita orang punya. Setengah jam baik nak jalan. Jalan setengah jam Mat, jauh. Kita orang kat sini 2 km duk. hotel kat mana? Kat sini Mat. Punya jauh. Kita start dengan pergi makan. Dah lepas pergi makan, kita pergi jalan-jalan je. Main jalan straight. Entah sampai mana lah. Sekarang ni, mampus. Kita kena kiri ni straight. Jom lah balik lah. Balik lah. Nak pergi mana lagi? Balik lah. Enough for today lah. Ya tu, enough for today tu.